Murah, semput, berat. Bila nak tekan minyak tak pergi. First time kita check dulu dia punya petrol filter. Ni petrol filter macam gini ha. Tangan ni dari Johor sampai Melaka, last dia isi minyak dekat Melaka. Kalau mana sahabat-sahabat yang isi minyak kat Melaka, cuba tag dekat komen yang ada masalah macam ni. Lepas isi minyak, nak balik Johor kena dekat tu, kereta tak boleh bawa laju, semput. Lepas tu pagi pelanggan cakap nak start susah hidup. Kalau time panas lagi susah hidup. Air. Okey. Ini kita cuci tangki, bersihkan. Ni pump kita buka dalam tu memang air. Ezora, kita tengah nak bersihkan tangki. So apa dalam dia ada air. Bila bawa berat, tak boleh laju. Okey, ini tank petrol. Ni sebelum kita bersihkan, dan yang ni selepas kita bersihkan dalam tank petrol. Ni injector pun kita buka, nampak bila kita mungkin ada air sikit, ada air. Tangki kita dah siap cuci. Minyak tak kuat sebab kita isi RM20 tadi. Nampak on off, nampak air dalam air. Oh, stop. Nampak dia punya air dalam tu. Okey, sana air, sana pun air. Lebih otomatis, jaga kereta, jaga keselamatan.